Kita hari ni bukan sahaja berdepan dengan Walaun, tetapi dia ada satu lagi kelompok, Walatun, yang mana golongan yang begitu praise Tun Mahathir. Kalau kita tanya dia, adakah Tun Mahathir layak jadi Perdana Menteri kali ketiga? Jawapannya pasti layak. Siap ambil jet, konon-konon ni Tori pergi ambil hak yang dekat sepadan besi tu, balik Malaysia, habis hebat, habis Palestin lah. Wah, apa satu tak guna kalau kau beria-ria nak jemput Trump tu. Harap Trump tu buat turun sini. Tak ada langsung orang kata jiwa nak melawan macam Tun tu. Kau duk iri hati dengan Tun. Sebenarnya kau tu bapak segala pengecut, penakut. Sembang je berapi atas pentas. Sebenarnya tak ada apa pun. Kau memang duduk dalam liberal, geng Israel apa semua ni. Bila aku dengar kenyataan daripada Mamat ni, aku rasa nak tergelak lah kan. Sebab cara dia cakap tu seolah-olah macam zaman Tun dulu. Negara Malaysia ni tak ada hubungan pun dengan US ni. Mana kata Tun Mahathir ni betul-betul ban US. Kan, Tun Mahathir lah yang terpaling berani. Ni, tengok gambar ni. Beberapa gambar Tun Mahathir bersama dengan pemimpin-pemimpin US. Ini dunia teknologi. Segala benda itu dah pun tercatat dalam sejarah dan internet. Kita boleh cari sekelip mata je. Dan Tun apa lagi kan, dia tunggang lah isu ni. Kononnya nak kata Anwar ni jangan bawa masuk Trump dalam negara kita. Hal-hal waktu dia jadi Perdana Menteri dulu, dia buat benda yang sama je. Seperkara yang kita kena faham, yang mana US ni adalah kuasa besar dunia. Kena faham benda tu, kena terima dulu hakikat tu. Tengoklah US nak naikkan tarif kepada negara-negara hari tu macam mana. Heboh satu dunia ni sebab ia akan memberikan kesan yang sangat besar bagi negara-negara termasuklah negara Malaysia. Nasib baiklah kita ada pemimpin yang pandai berunding. Hingga akhirnya tarif itu berjaya diturunkan. Dan itu juga salah satu bukti menandakan US ni adalah kuasa besar. Apa kejadahnya kita nak bergaduh dengan US ni. Cuba fikir sikit. Dan kalau kata nak Anwar ni bergaduh dengan US kan, ban terus Trump. Lepas ban apa jadi dengan negara kita? Apa jadi dengan ringgit kita? Kalau pelabur-pelabur besar ni tarik pelaburan daripada negara kita. Lepas tu kan salahkan Anwar balik. Itulah masalahnya. Tak faham posisi Perdana Menteri. Tak faham posisi negara Malaysia itu sendiri. Sebab itulah setiap pemimpin mana yang naik jadi Perdana Menteri, sudah pasti mereka akan jalinkan hubungan baik dengan US. Dan kena faham, Trump datang ke Malaysia nanti di atas jemputan ASEAN, bukan jemputan Malaysia. Kehadiran Trump itu dipersetujui oleh negara-negara ASEAN yang lain. Aku boleh terima lah kalau budak yang viral rambut perang tu, kalau bercakap macam ni, tak apalah dia budak. Masalah yang sekarang ni dah berumur, dah tua dah. Mungkin dah hidup dalam beberapa zaman sebelum ini. Tapi still lagi tak faham. Segala benda dia nak rojak. Lepas tu dia nak katalah Anwar ni pengecut dan sebagainya. Dah tak sedar ni kan. Datuk Seri Anwar lah antara pemimpin yang berani cakap dan berdepan dengan Presiden US yang lama. Bercerita tentang kemanusiaan dan sebagainya. Cakap depan-depan ni bukan jenis tiba-tiba kata, oh kami tidak terlibat dengan krisis di Timur Tengah. Bukan jenis macam tu. Dan kau sedar tak, selama ni kapal daripada negara Yahud tu duduk berlabuh dalam negara kita. Kapal Zim tu. Dan ia dihentikan di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Oh, tiba-tiba nak kata pengecut. Inilah masalah yang terlalu walak dengan Tun Mahathir. Kok mana pun kena terima dah Tun Mahathir tu 2 kali dah jadi Perdana Menteri. Dan tidak akan mungkin dia jadi Perdana Menteri kali ketiga. Masa ada kuasa tak tahu apa nikmat yang Melayu dapat. Tapi bila dah hilang kuasa, mulalah nak sebut Melayu situ, Melayu sini, payung besar dan sebagainya. Dan antara yang tertipu ni mamak yang jenis macam ni lah. Yang jenis termakan dengan sentimen, bercakap mengikut emosi tanpa melihat keadaan dan kenyataan yang sebenar.